dengan sorakan paling gemuruh seluruh peserta-peserta Sewa Wonder Challenge Gunung Berembun. Are you ready? Untuk Seven Wonders Challenge, challenge yang kedua di Gunung Berembun. Yang pertama hari itu dekat Jempol Ya, Bukit Bosar Bayai. Ya, betul. Jadi sekarang ni kita kembali untuk Berembun dulu. Betul, untuk cabaran kedua ni kita pun sedia maklum tadi bagi tahu memang ramai hari ni peserta 1,500. Wish. Jadi dekat dah selesai pun pelepasan. Pagi tadi Amar kita mulakan untuk cabaran kedua ni istimewa sikitlah. Biasanya kita tengok gimmick perasmian je kan. Tapi hari ni kita sumpit belot. Ya, kita disajikan dengan keindahan tarian sewang pagi ni. Ada silat juga. Itu perasmian dia ada silat. Lepas tu untuk belon kita orang sumpit-sumpit. Betul. Untuk dia punya gimmick perasmian lah. Jadi di Gunung Berembun hari ni 1,500 orang seperti yang kita nyatakan tadi juga. Kalau di Gunung Berembun ni untuk hari ni kita malangnya tak dapat naik sampai ke atas disebabkan faktor keselamatan lah. Terlalu ramai. Jadi kalau nak naik sampai ke puncak tu dia kira kata bahaya lah. Sebab ya betul. Jadi hari ni kita punya fix je kita dekat latar Berembun. Betul, kita ada 4 checkpoint. Okey, untuk kita ke checkpoint pertama ni sekejap lagi Amar. 3 km kita lalu jalan tar je. Jadi jom lah. Jadi yang total hari ni 9.4 km. Jom, gerak. Let's go. Okey, sekarang ni kita masih lagi berjalan nak menuju ke kaki gunung, belum lagi sampai. Difahamkan dalam 2-3 km barulah kita orang jumpa. Jadi CP1 on the way. 3 km jalan tar. Tengah 3 km tu macam 3 je pun. Tapi Masya Allah. Sebenarnya mana-mana gunung, mana-mana bukit pun sebelum naik fitness tu kena buat. Bukan fitness lah, regangan-regangan. Lepas tu kan, itu perasan lah setiap episod kipas wajib lah. Wah, nampak atlet kita. Kipas ni antara satu peralatan yang best juga untuk kita bawa. Function teruk. Adik, korang dari mana? Dari mana? Paroi, sekolah ke? Sekolah ke? Ada sekolah, dia dah sekolah. Oh ya ke? Jadi join untuk apa? Hari ni join untuk Seven Wonders ke memang korang naik sendiri-sendiri? Sendiri. Seven Wonders, berapa orang dari grup adik Paroi ni? 13 orang, dahsyat lah. Ni dah cukup 13 ke belum? Belakang. Oh ya ke? First time ke join Seven Wonders? First time. First time? Okay so setakat ni okey lagi lah? Okay. Korang ada training ke sebelum naik Gunung Berembun ni? Ada. Ada? Awak ada training? Training apa? Jogging? Naik bukit penarikan. Wah, terbaik. Adik-adik kita daripada Paroi ni ada training dulu sebelum naik Gunung Berembun. Inilah patut kita contohi ya. Jangan naik aja, tak ada training apa-apa, bahaya. Okey? Bye-bye korang, bye-bye kat kamera sikit. Bye. Okey, alhamdulillah sekarang ini kita dah masuk 2.7 km. Daripada awal tadi mula dekat tapak pelepasan sampai dekat sini lebih kurang 2.7. Jadi sekarang ni kita dah dekat kaki gunung dan kalau suasana memang setakat ni ramai lah orang. Saya pun tak berapa pasti adakah mereka ni dah turun ataupun baru nak naik. Kemungkinan jam sangat. Jadi mereka beri ruang dululah untuk orang naik ke atas. Jadi sampai dah. Sekarang ni kita tengah tunggu turn untuk naik
Sekarang kita dekat kaki bukit. Kaki bukit. Kaki gunung. Kat tangga. Okey. Kita dah menghampiri checkpoint kedua. Belakang tu masih ramai lagi peserta yang tengah tunggu turn nak naik. Tapi apa pun memang terbaik sebab setiap checkpoint ada malim, ada petugas keselamatan. Jadi untuk anda semua yang sertai 7 Wonders Challenge ni, jangan risau. Penat. Okay, nampaknya puan pengarah kita back on track. Okay, jadi puan kita sekarang dekat checkpoint kedua. Kalau kita tengok sekarang, banyak juga petugas-petugas keselamatan tengah tolong semua peserta 7 Wonders Challenge. Inilah keindahan Gunung Berembun, puan kan? Ya, betul. Punyalah cantik. Kejap lagi ke atas pun kita nak mandi. Nak piknik. Dah berjalan, dah habis tenaga, berkilo-kilometer. Kita rasa sejuk bila dengar air yang mengalir ni tau. Macam tak sabar nak terjun. Lagi semangat. Jadi jomlah ke atas. Ya, betul. Nasi lemak. Jom. Nasi lemak ada, pizza ada, Okay, jom. semua ada. Okey, sekarang ni 4.26 km daripada tapak pelepasan sampai ke CP3. Lagi satu checkpoint, kita bakal bertemu dengan Latar Berembun. Dekat Latar ni lah kita nak treat diri kita setelah kita penat jungle trekking / hiking sekarang ni. Lepas ni kita terus sampai ke Latar Berembun. Tapi kalau awak boleh tengok, suasana dekat belakang pun memang sedang meriah. Orang-orang pun ambil masa jugalah nak naik bukit yang sederhana ni. Jadi sama-samalah kita teruskan perjuangan. Hari ni memang best. Gunung Berembun, it's accepted. Bye-bye. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Latar Berembun Zoo. Sekarang ni pun kita dah dapat apa yang kita nak. Ini antara dalam banyak-banyak cabaran 7 Wonders sama. Yeah. Ini paling syok. Tengok boleh mandi-manda kan. Yes. Jadi betul, sebelum kita bergerak balik kejap lagi, kita orang nak sejuk-sejukkan kaki dulu, bagi otot semua rehat dulu, baru kita pulang. Jadi perjalanan balik pun ambil masa lebih kurang 45 minit. Macam tu lah. Jadi insyaAllah balik lancar, pergi pun lancar tadi. Harapnya begitulah. Jadi jomlah datang ke Latar Berembun. Boleh mandi air sungai Azim. Hanya. Selesai untuk cabaran kedua 7 Wonders Challenge 2.0. Kita dah sampai semula di kaki Gunung Berembun. Dan jumpa nanti dekat Bukit Ramunia Tampin. So challenge accepted untuk yang kedua. Bye-bye.